Iz ya'duna fi sabti, kata Allah. Ketika mana mereka ini melakukan perkara yang melampaui batas pada hari Sabtu. Melampaui macam mana? Bila hari biasa mereka bekerja, ikan tak keluar, duduk tepi pantai. Kanat hadiratal bahri, kata Allah. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyalah pada mereka, wahai Muhammad, tentang satu kampung. Kampung itu berada di pinggiran pantai. Iz ya'duna fi sabti, ketika mana mereka ini buat sana melampaui batas pada hari Sabtu. Macam mana? Hari mereka bekerja, hari biasa ikan tak ada. Hari Sabtu tak bekerja, ikan banyak, meloncat-loncat ikan. Ta'tihim hitanuhum syurba'an, kata Allah Ta'ala. Mari ikan-ikan yang besar-besar pada hari mereka tak bekerja ni, syurba'an, mari dengan jumlah yang banyak, syurba'an, ikut lalu yang pelbagai. Teliur. Bila teliur, ada orang buat helah. Helah macam mana? Bukan tak cerita. Tapi helah mereka itu diharapkan oleh Allah Ta'ala. Lalu bila berlaku perkara yang seumpama itu, maka datang untuk buat. Begitu kau mereka yang buat salah, buat teguran. Tak boleh macam ni, haram kena macam ni. Bila ada puak yang pergi buat teguran, ada satu puak lain pula, dia kata, lima ta'izuna qawman. Buat apa mu nak nasihat puak-puak ni? Buat apa? Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum fiha. Allah Ta'ala yang akan menghancurkan mereka, dan Allah akan azab mereka. Dia mereka. Mereka buat jahat, nanti Allah akan hancurkan mereka. Buat dia yakin Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan, Allah akan azab. Mereka mari, dia petikai dia yang tegur mereka yang buat salah. Maksudnya apa? Ada tiga golongan. Satu golongan melakukan maksiat, satu golongan buat salah, satu golongan langgar perintah Allah Ta'ala. Satu lagi golongan, dia tak buat, tak langgar perintah Allah, dan dia pergi tegur mereka yang langgar perintah Allah. Satu golongan lagi, dia pun tak buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Dia tak bersama buat yang buat maksiat, cuma dia tidak ditegur. Bukan tak tegur orang buat maksiat, dia ditegur oleh orang yang tegur buat maksiat. Dia lagi buat. Apalah pergi tegur apa-apa, dia mampu bila dia senang. Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia. Sampai masa nanti Allah akan hancurkan dia, bimbanglah. Apa jawab golongan-golongan yang buat teguran? Ma'adziratan ila rabbikum, sebagai satu wujud alasan di hadapan Tuhan kita nanti. Bila kita berhadapan dengan Allah pada hari akhir, Allah akan tanya, mu buat apa berhadapan golongan yang sesat? Kami boleh jawab, kami dah betul. Mereka nak dengar ke tak boleh dengar ke, itu punya masalah. Kami dah betul. Ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Harap-harap mereka juga boleh berawas, berwaspada. Harap-harap kalau 10 orang buat jahat, kita go 10 orang dapat seorang, buat tak okey lah. Maknanya apa? Akan ada golongan ada pun. Golongan ni golongan baik, tuan-tuan. Saya sebut golongan ni sebagai golongan kupiah putih tu. Pakai kupiah putih, pakai jubah, pakai serban, pergi surau, pergi masjid, pergi mengaji, tapi untuk diri dia saja. Untuk diri dia saja. Adapun Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah dan seluruh para sahabat Nabi SAW yang faham konsep jihad. Bila kata jihad, kenapa? Usaha yang bersungguh-sungguh berhadapan dengan pihak yang satu lagi. Apa dia? Untuk menyampaikan agama Allah. Bila sampaikan agama Allah, bila bercakap, mesti berhadapan dengan risiko. Maka Allah turunkan ayat menyatakan, ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Nak meredakan kegusaran dan nak bagi semangat pada mereka yang melaksanakan jihad dakwah, yang mereka berhadapan berbagai halangan, kata Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayyudraku, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan ayyaqulu amanna, untuk menyatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Adakah orang yang rasa bila mereka beriman kepada Allah, sebut la ilaha illallah, amanna billah, setakat itu selesai dah, Allah tak uji ke? Dah,
Allah akan uji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah uji orang-orang yang terdahulu. Untuk apa Allah uji? Allah sebut dalam ayat, fala ya'lamanna Allahu alladzina amanu. Allah akan kenal siapakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti jihad menggunakan lidah, jihad menyampaikan agama Allah, akhirnya manfaat balik ke diri sendiri, dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Bumi Taif, sampai Bumi Taif disambut oleh orang tak di lontaran batu, sampai berdarah tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik berehat dan menang di satu kebun milik dua orang laki-laki yang kesiankan Nabi hantar hamba dia untuk beri kurma, beri buah anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, akhirnya laki-laki yang datang kepada Nabi tadi, yang dihantar oleh Tuhan dia tadi, akhirnya masuk Islam. Nabi balik ke Makkah Al-Mukarramah, sampai tengah dalam waktu malam, Nabi bergerak di satu pokok dan Nabi sembahyang sunat, sembahyang malam. Ya. Ketika solat malam itulah Allah Ta'ala buka hati sekelompok kalangan jin. Sekelompok jin datang ke tempat Nabi sembahyang sunat dan mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi membacakan Al-Quran. Nabi tak senang. Allah Ta'ala bercerita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat kemudian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa isarafna ilaika nafaran minal jin." Dan ingatlah wahai Muhammad, dikala mana kami palingkan kepada kamu satu kelompok kalangan jin. Allah yang palingkan mereka, buka hati mereka untuk datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastami'una al-Quran. Mereka datang nak mendengar Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada beza antara dua kalimah. Satunya yastami', kedua yasma'. Yasma' mendengar, yastami' niat untuk mendengar, atau mendengar dengan niat nak mendengar. Ma'al qasad. Jin ni bukan yang lalu tepi Nabi kemudian tak dengar, memang cakap bukan begitu. Jin ni mari memang nak pergi dengar Quran yang Nabi baca. Mereka tahu Nabi ini diutuskan oleh Allah, Nabi ni singgah kat sini, Nabi ni akan baca Quran kat sini, sembahyang malam kali dia pergi. Allah kami yang palingkan mereka pergi ke satu kelompok. Kata setengah ulama, lebih kurang 10 orang. 10 jin kan? 10 jin. Datang 10 jin mendengar Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila mereka tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, kata mereka, ansitu, diam. Jin pun pandai mendengar sebenarnya. Diam semua, ansitu, jangan bercakap, dengar apa yang nak dibacakan. Itu memang kaedah bila kita berhadapan dengan Al-Quran. Bila berhadapan dengan Al-Quran, adabnya, bukan wajib, adabnya, keaduban. Jangan bercakap pasal telinga dengar. Iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, kata Allah. Bila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka fastami'u, kamu kena dengar dengan niat nak dengar, wa ansitu, dan pengertian. Ini awal lagi tahu dah hukum ni. Dia falamma qudiya, bila berakhir selepas mereka dengar ayat yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca ketika sedang salat. Wallau ila qaumihim munzirin, mereka berpaling pulang kepada kaum mereka dalam keadaan mereka memberi amaran. Maknanya apa? Jin sekali dengar, sekali dengar ayat Allah Subhanahu wa taala faham. Jin negara Arab boleh faham bahasa Arab. Jin Melayu faham bahasa Melayu. Jin Cina dia faham bahasa Cina. Kata macam ada juga jin Melayu faham putih, mana? Jin ni pelbagai. Balik jumpa
mereka muzik bagi amaran. Kata mereka, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar satu kalam, satu kitab yang diturunkan selepas Nabi Allah Musa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang di hadapannya, yahdi ilal haqqi, memberi hidayah ke jalan kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan memberi tunjuk ke arah jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, sahurlah oleh kamu semua orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kamu dengannya, yaghfir lakum min dzunubikum, pasti Allah ampunkan untuk kamu sebahagian dosa-dosa kamu, wa yujirkum min azabin alim, dan dia akan lindungkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Ini cerita jin. Apa moralnya? Jin sekali dengar terus menjadi pendakwah, sekali dengar terus menjadi pendakwah, menyampaikan agama Allah. Jihad bidakwah, jihad berdakwah bilisan, menggunakan lidah, disambung oleh jin, disampaikan pada orang dia. Orang kita pula kalau suruh tegur orang lain, suruh hajar orang lain, dia kata saya pun tak tahu lagi. Kita dah kena mengaji dekat malam tu, tak suruh lagu mana? Alah sikit sangat, baru setahun dulu baru. Takkanlah dia mengatakan ganda. Jadi malu kat jin lah tuan-tuan. Jin baru dengar sekali, takkanlah jin pandai dari kita lagi. Jin baru dengar sekali tu menyampaikan agama Allah. Itulah kerja dakwah. Arti bukan Nabi SAW saja yang berjihad berdakwah, bahkan jin juga sama-sama mereka berjihad menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Alam jin ni alam yang sangat menarik untuk kita bincang. Untuk maklumat tuan-tuan, saya buat satu seminar, namanya Seminar Alam Mistik, membicarakan tentang alam jin menurut Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, hukum hakam soal yang berkaitan dengan alam jin, alam sihir dan sebagainya. Saya buat pada seminar hari bulan 6 nanti insyaAllah, bertempat di Pusat Islam dekat Masjid Tegalu. Pembentangnya 5 orang, saya sendiri, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Ustaz Fauzi Mustafa, Ustaz Dasuki Abdul Ghani, dan Ustaz Hanafi. 5 orang yang akan bentang topik berkaitan dengan alam jin. Dalam keadaan hari ini TV sangat banyak untuk cerita benda khurafat berkaitan alam jin, dan ada juga setengah orang yang ada berubah orang ni duk mengaku-ngaku tentang alam jin, tidak merujuk pada apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Siapa yang sudi nak kata boleh hubungi kami nanti ada ayat yang akan dikeluarkan insyaAllah. Baik, balik cerita dakwah. Dan Nabi SAW berjihad menggunakan lidah. Satu. Yang kedua, jihad bil amwal, jihad menggunakan harta. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di dalam Allah Ta'ala menggunakan harta mereka. Maka orang yang ada harta, mereka berjihad menggunakan harta mereka macam mana? Sebagai contoh, bila berlakunya perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang sangat genting bagi umat Islam. Kadang-kadang itu umat Islam berhadapan dengan tentera yang sangat besar, tentera yang sangat hebat, namanya Rom. Bakal berhadapan dengan tentera Rom. Bila Nabi SAW dapat maklumat tentera Rom nak mari dan berhadapan dengan umat Islam, maka Nabi SAW mengisytiharkan saat al-usrah Nabi, saat yang sangat detail. Maka di kala itu para sahabat Nabi SAW yang nak pergi berniaga batalkan misi perniagaan. Dan Nabi isytiharkan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan buatlah persiapan untuk menghadapi mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kufur kepada Allah. Mastata'tum, apa sahaja yang kamu boleh, yang kamu mampu. Apa dia? Min quwwatin, seumpama kekuasaan. Wa min ribatil khayli, seumpama kuda-kuda yang terdekat.
Kata ulama tafsir, menyediakan kuda yang terikat, yang ini menjadi kewajipan bagi orang yang kaya. Kerana orang kaya dia ada harta, dia kena beli kuda. Dia beli kuda dia nak dipegang, dia tak boleh beli ganda, tak boleh. Sehari nak dipegang, pagi dia beli, tak boleh. Kuda dia beli, dia kena jinakkan dulu. Dia kena ada dulu. Dia kena tabiah dulu kuda tadi. Nak lumakkan dia supaya dia berikut kan. Maka nak beli kuda, mudah makan masa pula kita nak tabiah kuda, nak bentuk, nak ada kuda tadi. Yang ni siapa nak buat kerja ni? Orang kaya. Dia ada duit lebih. Tak pernah bukan sekarang, mungkin 3-4 bulan lagi, mungkin lepas tahun lagi. Tapi dia buat persiapan awal. Dia beli kuda-kuda, dia latih kuda awal-awal, kemudian sampai masa datang sebuah jihad, orang yang nak dipegang, pada dia bukan dia. Atau mungkin dia juga, tapi dia takkan sekor boleh ada seorang. Hak lain lagi, nak beri pada orang lain yang nak dipegang, mereka tak ada harta. Mereka ada nyawa saja, ada tenaga saja, ada kekuatan saja. Mereka tak ada duit. Mereka terpaksa berkata kepada orang kaya, ambil kuda orang kaya yang dah diajar tadi, dilatih, ambil dipegang. Ini yang dikatakan Abdul Qadir, kuda-kuda yang terikat. Itu kerja siapa? Orang yang berduit. Tengok sahabat Nabi kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlu dusur bil ujub. Orang-orang yang kaya pergi dengan harta-harta mereka, dengan pahala-pahala mereka. Orang-orang kaya dia mati, dia pergi dengan pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat macam kita salat, mereka puasa macam kita puasa. Lebih dari mereka, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta mereka. Seperti sahabat kerasa juga tak ada duit, tak dapat macam orang lain. Maka kita sebut dia dulu hadis 2-3 benda yang boleh cover balik, nak boleh pada sedekah juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah konsep tahlil, konsep tasbih, konsep apa takbir sebagainya yang juga boleh beri pahala, nak cover kelemahan yang ada pada tidak duit. Tapi apa kita ambil orang kaya tadi berjihad menggunakan harta. Tetapi adakah berjihad menggunakan harta hanya untuk orang yang berharta? Tidak. Kenapa cakap tidak? Kerana Quran menyatakan wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah mengeluarkan belanja oleh orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangannya. Dia kaya, duit banyak, dia bersedekah untuk jihad, berjihad dengan harta, kadar kekuatan yang dia ada, kadar kekayaan yang dia ada. Dia ada 1 juta, dia kena berilah paling kurang 100,000. Dia ada duit macam mana? Tak payah berjihad menggunakan harta kan? Kata Allah Ta'ala, wa man qudira alaihi rizqu. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, rezeki tak banyak, rezeki ada juga, tapi sikit. Allah sempitkan rezeki dia. Wal yunfiq mimma ataahu Allah. Maka hendaklah dia berbelanja, keluarkan belanja, bersedekah dan sebagainya berdasarkan apa yang Allah berikan dia. Pendapatan dia 1,000 aja, berikan 1,000 boleh. Pendapatan 10, kadar 10. Pendapatan 300, tak boleh itu, boleh. Oh saya pendapatan kecil sangat, ada dua. Nah, yang kecil jangan kecil. Yang kecil menerima apa ganti balik dengan cara yang berkata. Pasal kata ulama, cara nak kali banyakkan bersedekah. Bersedekah punca pada kekayaan. Kita makin miskin, bukan saja miskin harta, miskin juga dia makin tidak guna duit. Hanya menunggu orang boleh saja. Ini konsep yang salah. Maka bersedekah menggunakan harta, berjihad menggunakan harta ini boleh ada, berlaku pada semua orang. Tak perlu kaya saja, orang miskin pun boleh berdasarkan kemampuan masing-masing. Tapi orang kaya tentulah lebih aula bersedekah dengan lebih harta mereka. Yang ketiga, al-jihad bil yad. Jihad menggunakan tangan. Ataupun digunakan istilah al-jihad bil kitab. Jihad dengan peperangan. Atau digunakan juga istilah jihad bin nafs.
Jihad menggunakan nyawa hak jaga. Ialah yang selalu disebut oleh Allah menggunakan